Pernah tak korang sedar? Bila ada problem kecil kat rumah je, otak kita automatik fikir, pergi Mr. DIY je lah. Dan itu sebenarnya bukan kebetulan. Dulu, cara kita solve problem kat rumah sangat leceh. Pintu rosak kena pergi kedai hardware yang selalunya jauh dan tutup awal. Nak cari kotak pensel anak kena pergi kedai alat tulis. Nak cari kabel phone kena pergi kedai gadget. Sudahnya give up dan satu masalah pun tak selesai. Benda ni perlukan mental bandwidth sebab kena fikir nak pergi mana dan nak park kereta kat mana. Tapi Mr. DIY jadi the ultimate solution. Diorang sumbat semua benda dari tukul, makeup, jajan sampai ke barang kereta dalam satu kedai. Bila diorang buat macam ni, otak orang Malaysia dah bertukar. Bila ada apa masalah je, kita dah tak fikir nak cari kat mana. Tapi kita cakap kita cari kat Mr. DIY je lah. Diorang dah jadi the ultimate blanket solution. Tapi the real genius dalam strategi blanket solution ni bukan setakat barang apa yang ada dalam kedai. Tapi macam mana jenama ni keluar dari kedai dan masuk dalam hidup kita. Korang mesti perasan kan beg kita semula Mr. DIY warna kuning tu. Mr. DIY sebenarnya nampak satu peluang. Bila kerajaan suruh kedai stop pakai beg plastik pakai buang. Mr. DIY faham. Yang orang Malaysia ni memang kreatif guna barang. Maksudnya kita tak limitkan fungsi sesuatu barang tu hanya pada fungsi asal dia. Disebabkan beg ni diperbuat daripada plastik woven yang sangat tahan lasak ditambah pula dengan ketahanan dia yang luar biasa ni, orang kita dah adopt beg ni jadi peneman hidup dia. Pergi kedai Dobi nampak beg kuning ni isi baju busuk. Budak student pindah rumah sewa nampak beg kuning ni angkat buku. Balik kampung beg ni lah yang sumbat baju yang malas nak lipat tu. Beg tu sendiri dah jadi cerminan prinsip brand Mr. DIY. Beg tu sendiri dah jadi physical blanket solution. Sebenarnya beg ni dah berjaya create satu benda lain yang kita tak perasan. Bila beg kuning ni sentiasa ada untuk selesaikan masalah kita, dia start generate satu emotional connection. Dalam psikologi ada satu konsep dipanggil emotional anchoring. Bila satu barang fizikal tu sentiasa ada dengan kita, terutamanya dalam major life transitions atau waktu tengah struggle, otak kita akan anchor memori dan emosi pada barang tu. Cuba fikir balik masa first time masuk universiti. Daftar asrama. Beg kuning ni lah yang mak ayah kita guna untuk sumbat bantal dan barang mandi. Bila dah grad dan nak pindah bilik sewa kat Kuala Lumpur nak start kerja, beg kuning ni kita pakai untuk pindah rumah. Dan bila dah penat kerja tapi tak ada baju untuk esok, beg kuning ni lah yang teman kita basuh baju dekat Dobi layan diri. Beg kuning ni bukan sekadar shopping bag. Dia saksi perjalanan hidup ramai orang Malaysia. Dia adalah saksi life progression kita dari zaman struggle sampailah kita stable. Sebab tu kita rasa Mr. DIY ni rasa dekat dengan rakyat Malaysia. Bila kita selalu nampak dan guna beg tu, waktu kita lalui fasa penting dalam hidup, kita rasa brand tu jadi sebahagian daripada hidup kita. Kita rasa Mr. DIY ni brand marhaen yang betul-betul faham realiti dan susah payah orang biasa. Diorang sentiasa ada dengan kita, through thick and thin. Mr. DIY dah buktikan satu benda penting. Satu beg yang simple boleh ada cerita yang mendalam.